Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini hari Khamis 18 hari bulan Disember 2025 Masehi, bersama dengan oleh kerana sudah sekarang ini masuk lepas pada waktu maghrib dah ni. Sekarang ni pukul 7.30 malam, jadi daripada 27 jam akhir sudah berubah tarikh hijri, telah berubah daripada 27 jam akhir kepada 24 jam akhir 1447 je. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Lepas pada video dari report makanan saya tu, dan kan kemarin saya terus pergi ke Dafi Kering dah untuk minum petang. Lepas tu saya pun terus pergi ke ni dah ke masjid untuk sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak. Ada kuliah maghrib lah hari Rabu kan. Lepas tu ada jamuan sikit. Lepas tu saya terus pergi ke rumah atau ke Dafi Kering sampailah ke malam lah, sampai malam. Balik pada pukul berapa malam tengok pukul 12.10 12:50 malam. Lepas tu baru tidur tu dah lewat dah pukul 2 pagi. Tidur 2 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi sampai subuh, makan sarapan. Lepas tu tak ada pergi kerja, sama tidur balik dah. Tak kerja ini, minggu ni habis kerja ke. Lepas tu tak sampai ke, tak ada buat gapo panjang ini, tak ada buat gapo lah. Ya, pasal cuaca tak lama ke, hujan, dia sambung ya hujan. Ni muncul reda dah ni. Ajak nak buat awal lagi. Ajak nak buat ada pukul 6.30 lagi video penutup ni. Tapi oleh kerana cuaca tu tadi suara saya tak jelas dengar lah. Tak jelas dah dengar. Ni muncul reda balik dah ni. 7.30 tadi baru boleh buat video tadi ni. Okey. Tak ada apa ini. Patutnya ajak nak pergi sambung. Nak pergi sambung kerjaan. Kemarin nak sampai ke hadiah untuk pelajar Cemerlang dan juga pelajar hak graduasi lah, hak pelajar Cemerlang lah. Lepas tu hak birthday lah. Banyak lagi dah kerjaan. Tak ada. Ini 18 bulan cukup kena artinya sama budak tu, Husna Asyafia Husna. Apa lepas ya. Okey, sekadar tu lah. Ada jadi tak ada apa ini. Okey, saya sekadar saja untuk saya video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.